depan saya sekarang ialah Haval H6 hybrid juga, HEV. Dia bukan plug-in hybrid, dia hybrid biasa sahaja. Jadi inilah rupa dia pada pandangan pertama. Dan di market global, di market China dia pun dah dapat yang facelift punya dekat Thailand semua. Kita masih dapat yang seginilah, tapi soon mungkin akan ada lagi facelift tu akan menyusul lah, tapi tak tahu bila. Dia punya grade pun memang besar. Sport rim dia, sport rim ori, gelap, gloss black, hitam, warna kelabu. Okey. Kita pusing-pusing. Inilah dia punya. Okey. Minimum RON 92. Kita pusing-pusing. Belakang memang lampu memanjang bar macam tu lah. Cumanya logo Haval ni, HAVL ni dia agak macam menjengkelkan jugalah. Tapi kalau di facelift, Haval ni logo ni dia buang, dia letak logo GWM. Jadi macam lagi pelik. Tapi ada satu unit dekat atas jalan yang saya tengok, semua dia buang. Haval punya emblem, GWM punya emblem, tinggal H6 dengan HEV sahaja. Saya rasa mungkin owner mempunyai taste yang agak bagus sikit lah. Dia nak clean sikit kan. Kita tengok pada boot belakang dia, alang-alang kan, kita dah tengok. Ini kita nampak satu contoh yang baik juga lah, sebab GWM dekat sini, Malaysia Auto Show 2025 menyediakan luggage sebagai idea ataupun sampel lah untuk kita nak tengok berapa besar luggage yang boleh dimuat lah dekat sini. Ini luggage besar lah, paling besar sekali. Yang ni saya rasa ini yang sederhana dan yang ini kecil. Dan kalau tengok sini pun saya rasa tu boleh muat lagi, mungkin satu atau dua luggage kecil macam tu, stackkan dekat atas. Tapi mungkin pandangan belakang mungkin terganggu sikit lah. Power boot nak tutup dia dekat belah kiri. Okay, conversion masih tak habis lagi dengan handle tu. Tapi handle tu memang betul lah. Kita masuk ke dalam. Kita masuk dalam. Ini dia punya interior dia, kita tengok. Bising sikit lah. Jadi inilah dia punya pandangan dashboard lah. Okay. Steering macam steering kurus sikit lah. Okay. Steering kurus sikit. Ni horn dia semua, ini bunyi button dia punya. Okay lah, solid sikit lah. Ni tak terasa macam murah sangat. Jadi ini punya screen panjang, wide screen, tapi tak besar sangat. Okay. Ini pun sama, pun still okay. Masih boleh nampak lagi apa informasi yang dipaparkan dekat situ. Ini dia punya butang aircon, butang hazard, apa semua. Ini semua memang ngamah. Memang ada butang fizikal. Ini soft, bukan soft touch, macam hard, almost hard, hampir kepada keras juga. Walaupun dia nampak macam kulit-kulit sikit kan. Dia ada trim warna orange, bukan orange, macam warna gangsa macam tu lah. Okay. Ini pun part ni pun daripada Mercedes juga ni sikit. Dia punya gear dia, ini gear jenis tombol. Saya kalau cakap pasal peribadi, saya kurang gemar sikit lah kalau jenis gear yang berpusing begini. Ini dia punya armrest dan juga ada storage. Yang ni kalau dia punya view lah, kalau saya memandu. Okay. Dan atas ada sunroof. Okay. Ni pun ada sunglass holder. Kena tekan situ, bukan kat lampu. Biasa kat lampu kan. Jadi kita beralih ke pandang belakang. Alright, kita nak tengok bahagian belakang. Ini dia punya view lah. Luas, memang luas. Kalau duduk tegak sikit, dapatlah segenggam lebih macam tu. Standard lah. Boleh lonjor kaki. Luas pun luas, 1 ke 2 genggam macam tu lah. Aircon vent, power seat.
senang lah nak adjust, orang belakang nak adjust seat depan kan. Jadi ini dia punya ni view dia lah. Okay, ada armrest belakang, siap card holder, siap ada USB lah, USB A lah. Okay, rasanya itu saja kita punya review dia agak pendek sikit lah untuk Haval H6 ni. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Pada anda yang nak membantu channel ni untuk memberikan sumbangan, boleh sumbangkan melalui super thanks di bawah video. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih.